Pagi itu Dato' bertolak dari rumah sesudah makan nasi dan minum kopi. Ia menaiki basikal sejauh 2 batu untuk sampai ke bukit kota. Memang sudah dirancangnya untuk berburu ayam hutan pada sebelah pagi. Ia berpendapat pergi memburu pada waktu sebelah pagi banyak untungnya. Boleh meredah hutan hingga matahari jatuh. Waktu Dato' sampai di kaki bukit kota, matahari sudah pun meninggi. Air embun di hujung daun nampak bersinar-sinar di panah matahari. Dato' tidak terus masuk ke dalam hutan. Ia singgah dulu di sebuah pondok kepunyaan kawannya. Ia bertanya pada kawannya arah mana terdapat bunyi kokok ayam hutan. Kawannya itu pun menunjukkan arahnya. "Batalkan saja rancangan kau tu," ujar kawannya dengan tenang sambil merenung ke arah pokok-pokok hutan. Dato' tersenyum sambil melurut muncung senapangnya 2-3 kali dengan telapak tangan. "Kenapa?" Dato' menimang senapangnya. Kawannya terdiam tapi merenung pada tali pinggang Dato' yang digayuti peluru. "Berbahaya. Kau takut aku ditangkap komunis? Kalau tidak, kenapa kau tahan aku?" Dato' meletakkan buntut senapang ke bumi. Ia merenung pada puncak bukit. Dato' terdengar bunyi kokok ayam hutan atau ayam denak. Mata Dato' bercahaya. Kokok ayam hutan itu bertalu-talu dan bersahut-sahutan pula. Dato' sudah tidak boleh bersabar lagi. Ia segera meletakkan senapang atas bahu dan bersedia untuk melangkah masuk ke dalam hutan. "Jangan terburu-buru, nanti buruk padanya," kawan Dato' yang bertahi lalat di pipi mengingatkan Dato'. "Kau usah banyak cakap. Kalau mau daging ayam hutan, cakap terang-terangan. Aku boleh beri. Berapa ekor kau mau?" balas Dato' dan ia pun mengatur langkah menuju ke lorong dalam hutan. Kawannya segera mengajarnya. Tiba-tiba sahaja hati Dato' jadi panas dengan perbuatan kawannya itu. "Usah pergi," tahan kawannya. "Ini urusan aku. Kau tunggu di pondok habuan kau ada. Aku tak mau apa yang kau dapat, tapi kau mesti ingat tempat ini bukan tempat sembarangan. Banyak orang yang sesat di dalamnya. Dia orang itu siapa dan aku siapa? Kalau tak cukup syarat di dada, aku tak jadi pemburu tahu." Dato' mula membanggakan diri. Dato' terus masuk ke dalam hutan. Kawannya geleng-geleng kepala. Makin jauh Dato' meredah hutan, makin kerap didengarnya suara kokok ayam jantan. Dato' pun sampai ke suatu kawasan agak lapang. Dato' berhenti di situ. Tiba-tiba ia terpandang sekumpulan ayam hutan keluar dari celah-celah pokok menuju ke kawasan tanah lapang, mencakar-cakar tanah di situ. Kemudian masuk ke dalam semak kembali. "Memang tidak salah lagi, inilah tempatnya," kata Dato' dalam hati. Ia merangkak perlahan-lahan menuju ke balik batang besar. Ia duduk di situ. Matahari beransur terik, tapi sinar matahari itu tidak dapat menjamah batang tubuh Dato' kerana ia diteduhi oleh rimbunan pokok hutan. Dato' memasukkan peluru penabur ke dalam laras senapang. Dato' terdengar kokok ayam hutan di atas kepalanya. Dato' dongakkan kepala. Ia nampak seekor ayam jantan dengan bulu yang berkilat bertenggek atas dahan. Ayam itu mengepak-ngepakkan sayapnya. Ekor yang panjang berkilat bergerak-gerak di main angin. Dato' melompat. Seekor lipan bara sepanjang 1 jengkal keluar dari celah daun-daun kering merayap ke atas kasut. Kerana kuat sangat Dato' melompat, lipan itu terpelanting atas tanah. Dato' terus memijaknya hingga lipan itu mati. Ayam jantan atas kepala terbang dan hilang. Dato' kecewa. Dia terus memaki lipan yang sudah hancur itu. Dato' membuat rancangan lain. Ia mahu berubah tempat kerana Dato' yakin ayam-ayam itu tidak akan datang lagi ke situ. Baru 5 langkah Dato' melangkah, ia terdengar kokok ayam. Dato' berpatah balik ke tempat asal. Duduk di situ sambil mengisap rokok daun nipah. 10 minit masa berlalu, ayam hutan itu tidak juga datang ke tanah lapang. Waktu Dato' mencampakkan puntung rokoknya ke pangkal pohon meranti patah cabang, Dato' terdengar kokok ayam hutan lagi. Dato' tersenyum. Ia yakin ayam-ayam itu akan datang juga ke situ. Memang benar dugaan Dato'. Ranting pokok sebelah kanannya bergerak-gerak. Seekor ayam hinggap di situ. Kemudian turun ke tanah lapang. Ayam itu memanggil kawan-kawannya yang lain. 2-3 ekor ayam betina keluar dari celah-celah pokok lalu menghampiri ayam jantan. Satu peluang yang baik bagi Dato'. Ia melepaskan tembakan. Ayam jantan menggelupur atas tanah.
Datuk segera menerkam lalu menyembelihnya. Masa Datuk mengikat kaki ayam untuk menggantung ke pinggangnya, seekor ayam betina meluru padanya berpusing di depan Datuk 2-3 kali. Datuk segera menangkapnya. Mata golok yang tajam pun memutuskan urat di tengkuk ayam. Bila Datuk memeriksa badan ayam itu, ternyata pangkal paha ayam itu sudah ditembusi peluru. 2 ekor ayam hutan bergantung di pinggang Datuk. Cukup senang hatinya dan Datuk bercadang salah seekor daripada ayam itu akan diberikan pada kawannya yang berladang di kaki bukit. Panas kian terik dan Datuk mengambil keputusan untuk pulang saja. Pada sebelah petangnya, ia akan datang lagi berburu ke situ. Datuk mendongak langit, matahari sudah agak condong ke barat. Datuk tersenyum, ia dapat menduga pukul berapa sekarang. Masih awal lagi, kalau tak silap baru pukul 3, kata Datuk dalam hati. Dengan cara mendadak sahaja ia membatalkan rancangannya untuk pulang. Ia mahu memburu lagi. Sebelum matahari jatuh di kaki langit, ia bercadang untuk menembak paling kurang 5 ekor ayam lagi. Alang-alang berburu biar puas. Esok lusa belum tentu boleh datang lagi ke sini. Siapa tahu entah esok entah tulat kawasan ini akan dijadikan black area. Sebelum semuanya berlaku, biar aku gunakan peluang ini. Itulah yang terfikir oleh Datuk. Ia menyumbatkan peluru ke dalam laras senapang. Pusing kiri, pusing kanan, akhirnya Datuk berjalan ke arah utara mengikuti lorong ayam hutan dengan harapan di hujung lorong itu ia akan bertemu dengan barang yang dicarinya. Baru 5 ela berjalan, Datuk sudah terdengar kokok ayam jantan.